Bos HSP loaded fries. Ya Allah, penuh. Tenang ni aku. Yang ini power rice. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Yes. Dia punya loaded fries ni kan, dia ala-ala vibe Pak Arab sikit punya. Dia tak sama macam ada western. Kalau western punya style US orang panggil doner. Ini dia. Sebab dia punya daging dia semua perapan macam ala-ala kau makan shawarma. Shawarma punya daging. Korang wajib ambil 3 jenis sos yang aku ambil tadi ni. Dia balance rasa, savory, spicy sikit manja dan rasa berlemak. Daging dia tebal tau. Untuk shawarma dia ni kan, dia tak sama dengan typical yang dia jual kat Bukit Bintang ke apa. Dia punya ni, dia a little bit crunchy, crispy. Pada masa sama, dia ciwi-ciwi lembut punya tekstur shawarma ni. Dia macam adalah kau makan roti canai, macam tu. Impak dia. Sikit. Shawarma sedap. Untuk power rice, tengok isi dalam dia apa, okey? Banyak ni isi. Oh, nasi. Nasi kari mandi ke? Ini yang viral dekat China tu. Finally dapat makan ni, Bismillah. Minyak dia keluar.